mana lagi untung, simpan emas 999 ataupun simpan emas 916? Sebenarnya ramai lagi yang confused tentang simpanan emas, pelaburan emas dan emas pihasan. So, tengok video ni sampai habis, tengok video ni betul-betul dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Sebenarnya emas ni ia mempunyai grade-grade yang tertentu. Sebagai contoh, emas 916 ialah emas barang kemas yang sesuai untuk wanita sahaja. Sisih nilainya 20 hingga 30%. Lagi berat, lagi mahal lah kos upahnya. Berbeza pula dengan emas 99. Emas 99 ni ialah emas gold bar dan juga dinar. Ia sesuai untuk lelaki dan juga perempuan. Jadi lelaki pun boleh ada emas. Sisih nilainya di public gold 6 hingga 9% sahaja. Lagi berat, lagi murah lah kos upahnya. Jadi emas 916 ni adalah untuk emas perhiasan. Sebabnya ia sesuai untuk wanita sahaja. Lelaki tak boleh tahu. Nama pun emas perhiasan, ia untuk dipakai dan untuk berhias. Dan emas 99 ni adalah untuk simpanan dan juga pelaburan. Disebabkan separatnya yang rendah, iaitu sisih nilainya 6 hingga 9% sahaja. Kita hanya beli dan simpan je. Jadi bila mana kita beli dan simpan, sangat-sangat menguntungkan. Tapi jangan beli satu krep dan simpan saja dan tak tambah-tambah. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan pertama tuan-puan boleh contact number di bio saya untuk saya bantu simpanan pertama tuan-puan. So, dapat satu, cek komen. Jangan lupa follow.